Assalamualaikum tuan-tuan. Alhamdulillah dapat kita buat kelas jap. Okey. So tuan-tuan dan puan-puan, kita update emas kita. Oh, ni nak cerita satu lah. Kita update emas dulu. Emas hari ini harga 631. Cek balik. 631. Ya, betul, 631. So, tuan-tuan dan puan-puan, 2 hari lepas lah. Kalau tuan-tuan ada apa-apa soalan, type saja dekat ruang komen. So, 2 hari lepas lah kita ada jumpa lah. Saya ada jumpa seorang penabung ni. Saya tanya dia kan, dah ada account gap public gold biasa lah kan. Mesti bertanya punya. Cakap dah ada dah. Saya dah ada. Oh, bagus lah. Tapi itulah, tak patuh syariah. Baik, tak patuh syariah. Lepas tu public gold kan dia ada buat loan untuk dapatkan emas. Hai. Hai, dia trigger. Hai. Lepas tu saya tak marah lah kan. Buat apa nak marah? Sebab dia dah jadi penabung. Saya tanya dia, ada dealer? Ada. Bukan menabung dengan cawangan Bukan, dengan dealer. So dealer ni aktif tak? Dealer tidur. Tak nampak tuan-tuan dan puan-puan, dealer tidur. Ini akibat bila dealer tidur. Bila dealer tidur, tuan-tuan dan puan-puan, dia tak akan dapat first hand information. Alright? Ini akibat bila kita menabung dengan dealer yang tak aktif. Dealer tidur nama dia. Okey? Ni red flag. So, tuan-tuan dan puan-puan, bila kita menabung emas kat public gold, kita kena berdaftar dengan dealer yang aktif. Mana dealer yang aktif ni berdasarkan tontonan tuan-tuan dan puan-puan lah. Selalu ke dekat media masa dia membimbing tuan-tuan dan puan-puan ke? Melalui apa bimbingan beliau? Waalaikumsalam, rakan sebaya. Ni Mamta. Ni orang JB ni. Dealer terbaik juga ni. Okey. Rakan sebaya, saya baru umur 25. Alright. So macam mana kita nak tahu dia ni dealer aktif ke tak? Okey, dia selalu membimbing tuan-tuan dan puan-puan. Tak kisahlah sama ada bimbingan dia di dalam WhatsApp group, di dalam WhatsApp status, di dalam TikTok. Alright. Supaya tuan-tuan dan puan-puan, Waalaikumsalam, selamat datang. Supaya tuan-tuan dan puan-puan mampu menerima first hand information sebagai penabung. Alright. Kita mengajar tuan-tuan dan puan-puan, ada 4 tabungan, cara EPP, 10 bulan bayar, 6 bulan bayar, patuh syariah, even emas tu. Kalau EPP patuh tak patuh lah, tuan-tuan takkan dapat selagi tuan-tuan tak habis bayar, kan? Unless kalau anda kata tuan-tuan dapat emas, bayaran belum dilunaskan, itu tak patuh lah bagi saya. Salam tuan, saya nak mula menabung tapi orang Singapura. Boleh tuan, boleh, tak ada masalah. Orang Singapura, hubungi saya 017-697-8805. Untuk orang Singapura, gunakan pasport. Nanti saya bimbing tuan-tuan. Okey, even Brunei ada, Indonesia pun ada. Okey, Singapura, Brunei, Indonesia sekarang dah menabung dekat public gold. Tak ada masalah. Alright tuan. Tak nampak Nabi Jihad boleh ke pajak dalam akaun bila nanti? Boleh. Ni menabung tak lagi nak cerita pasal pajak. Boleh, tak ada masalah.
apabila kita ada tabungan di dalam akaun Gap, tuan-tuan boleh pajakkan emas tuan-tuan dan puan-puan. Alright, boleh pajakkan emas tuan-tuan dan puan-puan. Kita panggil Arahnu. Dalam item ni, dalam akaun ada Arahnu. Saya akan bimbing. Itu adalah soalan teknikal. Alright, kita ada cara dia, soalan teknikal. Alright, tapi dia tengok item ni ada Arahnu. Ni lah. Okay, Arahnu untuk public gold di dalam apps adalah 70%. Manakala bila kita pergi kat cawangan, meletakkan emas, kita Arahnukan emas, kita akan dapat 65%. Okey. Dan untuk bayaran semula, kita diberi masa selama 6 bulan untuk apps. Manakala dekat cawangan, pergi pada 6+2, 6 tambah 2. Okey. Sebab saya tiada akaun bank Malaysia. Tak ada masalah tuan, hubungi saya. Saya akan rujuk semula dealer-dealer yang ada anak penabung daripada Singapura. Should be okay, tak ada masalah. Yang penting tuan, konsisten saja. Dan mereka biasanya datang ke Malaysia, pergi ke cawangan, buat appointment dan keluarkan emas. Itu sahaja. Should be okay, tak ada masalah untuk penabung Singapura menabung. Alright, ramai dah menabung tuan-tuan. Okay, so ini adalah contoh yang tuan-tuan dan puan-puan, di mana sahaja tuan-tuan berada, Singapura, Brunei, even Indonesia. Okay, just gunakan pasport, buat pembelian. Saya bimbing lah. Saya bimbing tuan-tuan dan puan-puan. Tak ada masalah lah. Okay, so nampak kita go for yang tadi cerita pokok. Menabung emas ni tuan-tuan dan puan-puan dekat public gold, nak atau tidak, pergi pada dealer yang aktif lah. Kesian penabung tadi kan, di mula-mula dia cakap public gold tak patuh syariah. Lepas tu ada buat loan untuk dapatkan emas. Menjak bila pula ada buat loan kan. So daripada situlah saya betulkan balik fakta. Okay, saya betulkan balik fakta. EPP, Easy Payment Purchase. Selagi kita tak habis bayar, selagi tu kita tak dapat emas kita. Jadi dekat situlah patuh syariah. Dan dalam pembelian akaun Gap, kita ada meletakkan satu ikon tick kan. Tick maknanya ada akad dekat situ. Okey, ada persetujuan pembelian emas kat situ. Alright. So dalam masa yang sama tuan-tuan dan puan, bila kita dapat, masalahnya bila kita dapat dealer tidur, tuan-tuan, tabungan tuan-tuan dan puan-puan akan ke laut. Kebiasaannya ke laut lah. Kerana tuan-tuan tak tahu pun penceritaan sebenar tentang emas. Kalau anda katalah tuan-tuan WhatsApp, tuan-tuan WhatsApp saya dalam masa 1 jam, okey, 2-3 jam. Kalau anda kata saya masuk hutan, saya akan bagi makluman tuan-tuan dan puan-puan. Saya akan masuk hutan dari tarikh sekian hingga ke sekian, bermakna tiada line. Jadi daripada sini tuan-tuan akan dibantu oleh introducer saya. Siapa yang saya akan assign, dia akan dimasukkan dalam grup saya untuk jika terjadi apa-apa, ada soalan, dia akan respon. Okey, itu cara yang betul sebagai dealer yang aktif. Dia tak ada nak lepaskan tuan-tuan dan puan-puan. Tapi janganlah tuan-tuan dan puan-puan WhatsApp 2-3 pagi. Okey. Assalamualaikum tuan, semoga sihat selalu, dimudahkan rezeki, amin. Terima kasih Tuan Mizi. Okey. Janganlah tuan-tuan dan puan-puan WhatsApp saya pukul 12 malam. Okey, saya pun nak tidur juga. Jadi bila anda katalah tuan-tuan ada apa-apa kemusykilan within waktu bekerja ataupun sebelum pukul 11 malam, kalau terdesak, call. Mungkin insyaAllah saya jawab. Okey.
Daripada situlah saya mampu bantu tuan-tuan dan puan. Kalau anda kata saya outstation, lama-lama pun saya akan bantu juga. Bantu bagaimana? Kalau anda kata saya outstation yang tempat yang tak ada line, saya mesti akan detect dululah tempat ada line ke tidak. Okey, dan masa yang sama saya akan maklumkan dan masukkan dalam WhatsApp group saya introducer saya ataupun isteri saya ke, supaya dia boleh membantu keadaan tersebut. Situasi tuan-tuan dan puan. Yang penting penabung saya tak putus info. Nak tanya sikit tuan, kalau yang dah pencen boleh tak join Wataniah? Mohon bagi sikit pencerahan. Okey, ni bab Wataniah Yang dah pencen dan berpencen, bukan berhenti tak boleh nak masuk Wataniah, sebab dia dah pergi pada apabila darurat dia akan diarahkan untuk lapor diri balik. Kecuali yang dah berhenti. Ada statement tu. Tengok balik statement tu, saya ada copy paste jawapan yang betul ni lah. Yang betul. Dapat tak Mizi? Okey. Kalau anda kata dia pencen, dia dah dapat buku merah, kata silap saya tak boleh. Alright, sebab dia dah bawa apa? Once darurat dipanggil balik, dia akan melapor diri balik. Okey, mana yang dah berhenti 12 tahun ke, yang tak ada gaji, yang tak ada pencen, bolehlah masuk balik. Boleh masuk join Wataniah. Okey, thank you very much. So, tuan-tuan dan puan-puan kita sambung balik kepada cerita emas. Emas ni tuan-tuan dan puan-puan, nak atau tidak, petang ni tuan-tuan dan puan-puan tekadkan semangat. Alright, sekarang ni ada yang pergi silver pun tak ada masalah. Okey, cuma tuan-tuan dan puan-puan, saya syorkan dapatkan emas dulu. Silver 100 gram silver pergi pada 1,200 lebih. Alright, manakala emas ni 1 gram saja dah 600, 2 gram saja dah pergi pada 1,200. Jadi nak atau tidak, tuan-tuan dan puan-puan, pergilah pada emas. Dapatkan dulu minimum 200 gram, kemudian baru kita menabung kepada silver. Sekarang untuk tuan-tuan dan puan-puan, silver plus minus 1 tan saja yang ada dekat Public Gold. Kalau nak beli segera. Tapi saya syorkan untuk yang baru bermula, mulakan dengan emas. Kenapa? Emas sangat cepat naik harga, dan dia stok buat masa ini unlimited. Sentiasa ada stok Public Gold. Silver dah kurang dah. 1 tan. Habis 1 tan, baru Public Gold akan order baru. Faham Jadi nak tak nak, kita bimbing tuan-tuan dan puan-puan menabung dalam emas dulu. Kenapa? Minimum RM200. Kenapa? At least tuan-tuan dan puan-puan, within 24, within, kalau anda kata ada 200 gram, dalam masa 25 bulan tuan-tuan boleh survive tanpa ada pekerjaan. Maknanya you boleh berbelanja dalam RM5,000. Okay, RM5,000. And then kita nak ceritalah kelebihan. Mahdi, apa beza iMegam, Maybank punya emas dengan Public Gold? Alright, kita cerita kat sini tuan-tuan. Saya nak komen pasal Maybank, saya tak, yelah, saya bukan dealer Maybank kan. Saya Public Gold. Saya cerita pasal Public Gold tuan-tuan dan puan-puan. Public Gold ni dia punya urusan adalah pergi pada teras dia adalah emas. Okey, emas fizikal, emas dalam apps. Maknanya you beli emas. Emas bukan emas digital tuan-tuan. Emas yang you beli ni adalah emas sebenar, bukan digital. Emas digital ni dicipta, terma digital dicipta oleh scammer. Okey. So, tuan-tuan, Public Gold bertapak daripada 2008 hingga sekarang. Maknanya 2008, 2017, lebih kurang 18 tahun ada. Okey.
18 tahun, 19 tahun, lebih kurang. Okay, itu yang pertama. Dah lama dah. Nama Public Gold pun tidak pernah bertukar. Alright. Teras Public Gold adalah berteraskan emas sebenar, bukannya emas dalam digital ke apa ke, dalam akaun. Okay. Dan dia mempunyai cawangan seluruh Semenanjung Malaysia, Sabah, Sarawak, Indonesia 6. Dekat Perlis tak ada cawangan. Alright. So, apabila tuan-tuan mempunyai emas, tuan-tuan pergi ke cawangan untuk ambil emas, untuk jual emas balik. Alright. Kemudahan untuk menjual beli emas tu ada. Manakala dengan Maybank, saya dipahamkan tak semua cawangan ada, ataupun kalau nak jual emas tu tidak seperti Public Gold lah. Okay, stok available, selalu ada. Yang penting tuan-tuan dibimbing saja, buat appointment. Janganlah tak buat appointment. Tak apa, itu dibimbing oleh dealer tuan-tuan dan puan-puan. Jadi arah nu ada. Kalau anda katalah tuan-tuan nak menjual emas, ni jual emas bukan peringkat 1-2 gram ni peringkat berkilo-kilo, 7 kilo, 20 kilo, 100 kilo pun boleh dapat bayaran dalam 1 hingga 3 hari bekerja. Maknanya kalau tuan-tuan dan puan-puan ada emas yang banyak berkilo-kilo, kalau kilo-kilo lah boleh masuk dalam akaun bank, ini kan pula 1 gram. Faham tuan-tuan dan puan-puan? So ini adalah teras bisnes Public Gold. Tuan-tuan akan merasai ketulinan emas. Ketulinan emas. Kena ingat, bila kita berbisnes emas, okay, bila kita menabung emas, kita make sure emas itu adalah original, tulen, supaya janganlah nanti kalau potong ke apa ke, dalam tu ada besi. Alright. Nama syarikat pun berubah-ubah. Nama syarikat berubah-ubah kenapa? Kita kena tanya balik kenapa nama syarikat berubah-ubah 3 kali? Pun something wrong somewhere. Okay. Jangan tuan-tuan dan puan-puan terpedaya apabila dikatakan emas Public Gold ada dividen. Tak ada. Bila disebut dividen itu adalah skamer. Okay, sewa emas ada dividen, tak ada. Jangan pergi tuan-tuan dan puan-puan. Itu adalah contoh-contoh skamer lah, yang memberikan satu dividen ataupun keuntungan yang sangat luar biasa. Purata sekarang ni, kita pergi pada emas, kita pergi pada keuntungan. Beli pada harga yang tinggi ni, the next 3 years, 3 tahun ke atas, ataupun dah capai 3 tahun, actually 2 tahun dah capai keuntungan dah. Okay. Dan kita jual balik, kita dapat keuntungan. Kita tak ada dividen ni semua. Alright. Itu adalah kelebihan kad Public Gold. Tuan-tuan, nilailah semula. Public Gold ni patah kemek cala emas dia boleh jual balik dengan Maybank, saya dipahamkan tak boleh. Okey, Yapim dia kena emas dia sendiri, emas Yapim juga. Okey, sedangkan kita nak beli emas, kita nak pergilah mana-mana negara luar ke apa ke, kita nak bawa emas ni, kita boleh jual semula emas ni. Alright, tak ada masalah. Dengan emas Public Gold dah proven, dekat Turki boleh terima, Mekah boleh terima. Apa lagi? Bawa sajalah. InsyaAllah kedai emas terima. Ramai dah bawa pergi Jepun dan sebagainya, luar negara tuan-tuan dan puan-puan. Bawa emas je, tak payah nak bawa cash. Dia dah memang duit antarabangsa dah. Kalau bawa Malaysia belum tentu lagi negara sana boleh terima. Alright. So, ada apa-apa soalan tuan-tuan dan puan-puan? Pencen dan Watania boleh join semula komen jika ingin tahu syaratnya.
Apa AI summary ni, kan? So dekat sini tuan-tuan dan puan-puan, nak atau tidak, tuan-tuan dan puan-puan, pilihlah Public Go, jenama yang dipercayai ramai. Macam mana nak mula? Daftar dia percuma. Tekan link dekat bio atau hubungi saya 0176978805. Okey? Kemudian download app Public Go. Saya bimbing tuan-tuan dan puan-puan start daripada WhatsApp tersebut. InsyaAllah saya bantu capai matlamat. Apa maksud dia capai matlamat? Maknanya tuan-tuan dan puan-puan, kalau anda katalah tuan-tuan menabung hari ini menabung untuk pendidikan anak-anak tuan-tuan dan puan-puan yang masih kecil ni. Ada yang anak baby setahun, 2 tahun, 3 tahun ni belum masuk sekolah. Okey lah, standby lah. 2 gram ni untuk lagi 3 tahunnya masuk sekolah tadika dan sebagainya. Carry on. Pendidikan anak-anak 3 tahun ke depan, menabung hari ni untuk dapat keuntungan dia, time tu lah jual pun boleh. Itu pun boleh. Ataupun you nak beli rumah 10% deposit, boleh 5 tahun lagi. Ataupun you nak jadikan deposit kenderaan, pembelian kereta, motor pun boleh. Ataupun lagi 5 tahun anak nak ambil lesen kereta pun boleh, menabung sekarang. Okey. Ataupun you nak pergi umrah, boleh. Nak pergi haji, boleh. Apa saja ikut perancangan tuan-tuan dan puan-puan, dan bajet yang tuan-tuan letakkan, diletakkan dalam bentuk emas. Sebab tuan-tuan tahu inflasi tak makan emas. Kuasa beli dia tetap meningkat. Berbanding kalau kita simpan dalam ringgit Malaysia. Ringgit Malaysia banding kalau kita simpan dalam ringgit Malaysia. Sebab tuan-tuan tahu 100 hari ni, tahun hadapan 2027 belum tentu lagi nilai yang sama. Mungkin makan tengah hari kita pada tahun hadapan adalah RM20. Siapa tahu? Harga barang meningkat. Sekarang pun makan tengah hari pun dah berapa? Makan sarapan pagi pun dah RM7 dah. Kan? So dia meningkat. Jangan risau, tepung dulu tuan-tuan dan puan-puan sampai sekarang adalah 1 kilo. Harga meningkat. Gula daripada dulu sampai sekarang 1 bungkus 1 kilo. Harga meningkat juga. Alright. So dekat sini kita tahu kenaikan harga barang, tapi kuantiti yang sama. So macam mana kita nak counter balik masalah ni? Adalah untuk meningkatkan kuasa beli kita, menabung dalam emas. And saya dulu tuan-tuan dan puan-puan, asyik simpan dalam bank. Asyik simpan dalam bank. Cash, dalam cash adalah sikit. Tapi bila dah sampai satu tahap, contoh ada 2 ke 5,000 ringgit, alright, mesti terbelanja. Sama ada barang-barang yang saya minat ke, atau hobi ke, kan, mesti terbelanja. So daripada situlah saya alihkan. Bila tengok kita berniaga ni, mana pergi duit dalam bank? Tak ada. So dekat situlah saya kenal Puan Syuhada, my introducer. Puan Syuhada ni tanya saya, Mahathir ada 3 bulan gaji tak? 3 bulan gaji ada tak? Alamak, tak ada lah. Tapi saya ada kereta, saya ada rumah, kan? Saya ada kereta, saya ada rumah, dah lepas lah. Lepas tu bila tengok konten-konten, pejabat awam terdoktrin dengan personal loan. Memang dulu mana ada gaji kan, gaji kecil dulu. Personal loan, betul lah tu. So daripada situlah saya sedar tuan-tuan dan puan-puan, yang mana start daripada situ saya cuba menabung dalam bentuk emas. Okay, selepas PKP pada harga 270, saya tak sedar gram saya meningkat. Saya hanya menabung, keluarkan. Menabung, keluarkan. Di akhir tahun tu tuan-tuan dan puan-puan, saya kira balik berapa gram saya ada. Ianya bernilai lebih kurang dalam RM5,000, tapi dalam bentuk emas lah. Alright. Bila tengok RM5,000 tapi dalam bentuk emas,
yang saya fizikal kan cakap ini kalau ada dalam bank ni tak selamat dah duit ni. Mesti habis. Yelah, saya kena beli seluar lah, kasut lah, pelbagai kan, dengan barang askar lagi ya. Cakap wah, sangat signifikan dalam simpanan dekat melalui emas fizikal. Okay, so dekat situlah saya nampak kenapa tak perasan benda ni kan. Sedangkan kita dah 15 tahun, 18 tahun bekerja. Even introducer saya tanya, ada tak dalam simpanan RM1,000 dalam setahun? Tak ada, tuan-tuan dan puan. So nak tak nak Mahdi, you kumpul lah dalam bentuk emas. Dalam bentuk emas 3 bulan gaji. Alhamdulillah lah tuan-tuan dan puan, lepas. Dalam bentuk emas lepas 3 bulan gaji. Bayangkan kalau dalam bank. Dalam bank 3 bulan gaji. Tuan-tuan rasa tuan-tuan nak pergi mana? Port Dickson? Genting? Ataupun Turki kan? Tuan-tuan nak pergi mana? Bagi tahu. Mesti ada kepala nak sama ada tukar. Ni dulunya orang tukar sport rim kan? Tukar cat. Dia gaya orang muda jiwa kena muda tuan-tuan. Paling tidak pun baju askar baru. Betul 3 bulan simpanan dalam bentuk emas berjaya. Tapi bila dalam bank nombor banyak, mesti nak belanja je. Dekat situ saya perasan, bila kita ada duit cash money duit cash ataupun dalam bank duit kertas, wang fiat ni ada doktrin untuk kita berbelanja tuan-tuan. Berbanding dalam bentuk emas. Dekat tangan saya ni ada RM8,000 lah, lebih kurang kan. Tapi saya tak ada nafsu pun nak berbelanja. RM8,000. Saya boleh buat apa? Saya mungkin boleh buat bush jacket sekarang. RM800 bush jacket dengan pendek. Faham tak tuan-tuan dan puan? Saya boleh beli kasut SWAT RM300, RM400. RM8,000. Saya boleh beli belt bekerja dalam RM200. Tactical. Saya boleh beli seluar tactical baru. Nampak? Saya boleh beli baju loreng, ukur, saling erti. Saya ada RM8,000 tuan-tuan, tapi dalam bentuk emas. That's why dia orang cakap emas ni macam Waalaikumsalam bang. That's why dia orang cakap emas ni tuan-tuan, dia macam binatang peliharaan. Sihat alhamdulillah, Firdaus 09. Emas ni umpama binatang peliharaan. Peliharaan. Okey, macam kucing. Macam saya suka anak. Okey. Anak. Alright. Kalau dulu rimau, sekarang dah tak boleh bela kan. Apa lagi tuan-tuan? Dia macam binatang yang kita sayang lah. Takkanlah kita nak buang saja begitu. Yes, Fira Haris, emas ni umpama pet, kucing. Ada orang suka bela ular. Alright. Dia sayang, dia dah sayang. Takkanlah kita saja, saya nak jual emas saya yang RM8,000 ni, semata-mata nak penuhkan nafsu saya. Okey? Ataupun unless saya dah kehabisan ringgit Malaysia. Unless kalau saya dah capai matlamat dengan emas. Emas dia nak buat apa? Untuk dana pencen. Top up pencen. Pencen dah ada dalam RM1,000, RM2,000. Saya perlukan waktu tu mungkin RM2,000. Okey, jual lah 1 dinar. Waktu tu dah pencen, jual lah 1 dinar, top up. Ataupun mungkin pakcik-pakcik yang ada emas 1 dinar ni, tengok, dia dapat cucu, dia bagilah menantu, dia jual emas ni, pergi buat kenduri akikah anak. Pun boleh juga. Okey. Yang penting dia ada emas untuk dia gunakan di waktu dia capai matlamat.
Dia tidak menggunakan emas ini semata-mata nak penuhkan nafsu dia sahaja. Alright. Dia dah ada dah matlamat dia, nak top up pencen, 1 dinar ni untuk cucu ke, akikah anak, dan dinar ni untuk hantaran. Bila nak belanja, bila nak masuk lagi setahun 2 tahun nak ada anak, akikah anak, nak masuk rumah sewa dan sebagainya. Alright. Yang penting dia dah tahu dah nak buat apa. Dan dia dah tahu dah emas ni perlu diperam dalam 1 ke 2 tahun ataupun hingga ke 3 tahun ke atas. Lagi 5 tahun dia nak jual, jual lah, tak ada masalah. Memang kita beli emas untuk jual, tapi bila masa kita nak jual. Kalau anda kata you student semester 2 satu semester 1 gram, by the time dia semester ke-6 dah habis belajar, tiba masa nak konvo, time tu jual 1 gram, nak sewa jubah ataupun nak bawa mak ayah, kena sewa hotel, time tu lah. Alright, boleh juga. Ataupun dah konvo dah semua, mak ayah cover. So bila dapat intermuduga dan sebagainya, dapat kerja nak kena belanja, nak belanja rumah, penginapan, bilik sewa dan sebagainya. Saya nak kumpul lagi 23 tahun nak guna lepas pencen, ya. Fiera Hanis, bagus. Okay, bagus tu. Dah tahu dah nak buat apa. Sebagai student, tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan adalah sangat-sangat beruntung. Saya ni bukan tak cakap untung. Macam umur-umur saya kena emas ni, tak adalah saya cakap tak adalah untung sangat. Sebab saya pernah tanya tau dengan dealer sibling saya, kau saya rasa menyesal lah kak tak menabung emas. Kenapa lah saya tak kena emas ni sejak 2008? Waktu tu 2007 saya dah masuk kerja dah. Kakak pun cakap selamba je, Kak Faliza, tuan-tuan. Sekarang dia dah berhenti dah kerja. Dia dah buat full time dalam public gold. Mudah saja Puan Faliza ni cakap, Mahathir, apa yang terjadi pada kita ni adalah ketentuan Tuhan. Mungkin Tuhan lambat kenalkan awak dengan public gold bersebab. Bersebab. Kalau anda katalah Tuhan kenalkan public gold kepada awak awal-awal dulu, mungkin awak minta tabungan ke laut. Okey, mungkin ke laut pada ketika itu. Tidak seperti sekarang, yang mana awak ada introducer yang bagus. Yang mana awak ada introducer yang bagus, dan dia bimbing awak. Tu sebab awak main tabungan bagus. Sebab tengok di awal penceritaan kan, rakan saya ni dia ada tabungan gap, tapi dia dapat dealer yang tidur. Tak ke mana pun tabungan. So dekat situ lah, betul juga kak saya jawab balik, betul juga kak yelah, buatlah saya saya dah kena public gold, tapi introducer saya memang tidur. Lagilah ke laut jugalah tabungan saya. Saya sekarang ni tabungan saya baik sebab saya ada pembimbing yang baik. Okey, kalau anda kata tak ada pembimbing yang baik, macam mana kita nak dapat hasil yang baik? Alright. Kalau anda kata tidur, macam tadilah, siap boleh cakap public gold tak ada patuh syariah dan sebagainya. Saya sampai nak betulkan balik demi fakta. So kesianlah tuan-tuan dan puan-puan. That's why saya tak galakkan tuan-tuan dan puan-puan, bila dah menabung emas kat public gold, daftarkan orang. You boleh daftarkan orang, tapi you tak tahu nak bimbing orang macam mana. Alright, unless kalau you nak jadi dealer. Kalau nak jadi dealer lain cerita, itu satu skop yang lain. Kalau nak jadi dealer, kena masuk kelas 6 bulan PLT NDO, kena pergi semua event untuk matang, tahu tentang sistem public gold, supaya you boleh berassociate
satu kes 10-20 kes, you dah tahu dah macam mana nak handle penabung-penabung emas, dan you tidak meninggalkan tanggungjawab kepada penabung lah. Orang nak menabung ni tuan-tuan dan puan, dia nak pergi pada jangka masa panjang tau. Kesian tu kalau kita lepaskan mereka. Bukan mudah tau. Dia orang menabung untuk pergi haji, nak pergi umrah, anak nak sekolah nanti. Bayangkan you tak boleh bimbing dia, padahal dia boleh menabung tu, dapatkan gram-gram tu untuk masa depan dia. Tapi disebabkan dealer tu tidur, penabung tidak berjaya dalam tabungan. Kesian tu. You macam berdosa besar lah bagi saya lah. Berdosa besar. And then kena pula public gold ni, once dah berdaftar, dia tak boleh pergi pada saya. Tuan-tuan kalau dah daftar tak boleh pergi pada saya. Itu dah silang tu, PGYM. Dia sistem dia tak boleh bertukar penabung. Jadi kesian lah. Kat situ. Okay. So dekat sini kita tak nak. Kita nak semua penabung kita berjaya untuk dapatkan emas. Dan apabila contoh yang tadi, Farisha nak gunakan untuk pencen, dia boleh gunakan untuk pencen. Kalau anda kata Farisha tadi cakap, Mahdi saya ada 500 gram, saya dah pucat dah, nak tidur macam mana, tak boleh dah, hati tak tenteram. Okay, saya bawalah Farisha pergi pada safe deposit box. Alright, saya bawa Farisha pergi safe deposit box, ataupun dapatkan info safe deposit box, maklum pada dia, biar dia decide. Okay Mahdi, carry on, kita pergi. Baru kita pergi. Kita bantu sampai tahap tu tuan-tuan. Bukannya pergi menabung, keluar dapat emas, dah, that's it. Kita selagi tuan-tuan ada masalah, tak dapat emas, selagi tu kita usahakan. Itu tugas dealer lah. And then kita akan assist you, dapatkan 1 kilo ke, 2 kilo ke, 3 kilo ke, berapa banyak yang you nak. Okay. Melalui account gap atau debit, tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan boleh menabung sehingga ikut kemampuan tuan-tuan tau. Just tambah gram saja. Bentuk tu tanyalah balik, bentuk apa saya nak keluarkan ni Mahdi? You nak buat apa dengan tabungan? Nak beli rumah. Okay dapatkan 50 gram ke atas. Susut nilai dia kurang. Susut nilai dah ada yang GP Premium dah ada yang baru tuan-tuan. GP Premium dah ada harga baru. Nanti maklum saya balik. Okay, nanti saya up. Okay, 6.30 dah. Alhamdulillah. Lepas tak sejam ke 45 minit. Okay, dapat tuan-tuan dan puan-puan. Kita gunakan account gap menabung emas. Selebihnya insya-Allah saya bantu tuan-tuan dan puan-puan. Nak berhubung, tahun lepas dapat kumpul 6 gram plus. Cantik. Sambung simpan, tahun depan nak keluarkan lagi. Alhamdulillah. Fair handis. Make sure kita cuba pergi 7 gram pula. Dia macam ni. Dia, kalau anda katalah tahun lepas 6 gram, macam saya kan, 1 bulan 1 gram, 12 gram. Kita cuba pula dapatkan 15 gram. Ada peningkatan lah kat situ. Tapi Ferranis cubalah, tak ada masalah. Fizikal kan, yes, penting. Okay, fizikal kan penting. And then kalau Ferranis nak pergi pada dana persaraan, dapatkan 1 kilo ataupun 2 kilo emas. Gram 1 kilo, 1000 gram. Kenapa? 1 kilogram, 1 kilo emas, once you berbelanja dalam umur starting jual emas pada umur 55 55 plus 20 years, dalam 55, 65, 75 hingga 75, you boleh berbelanja 1 bulan dalam 3,000 ataupun 2,000 ringgit. Alright, sebulan 2,000 ke 3,000 ringgit untuk jangka masa 20 tahun. Okey, dapat logik dia. Ni untuk dana persaraan. Alright. Okey.
Alright, tuan-tuan dan puan-puan, insyaAllah semoga tuan-tuan dan puan-puan dijadikan jutawan Islam, jutawan Muslim, dipermudahkan segalanya tahun ini. Kita doakan tahun ni tuan-tuan dan puan-puan, jangan ada perang. Ramai nak bisnes, ada yang bisnes booth lah, ada yang jual burger lah. Ramai, kita doa lah janganlah ada perang. Kita minta lah jangan ada perang. Alright, Venezuela pun dah kena culik, dengan Denmark lah pula, Greenland pula. Kita minta lah dunia ni aman selagi mana boleh. Tapi kalau anda kata tuan-tuan sebagai penabur emas nampak gaya-gaya macam perang ni, tuan-tuan keluarkanlah gram tuan-tuan dan puan-puan. Kita just berhati-hati saja. Jangan tinggalkan emas 100% dalam apps. Tinggalkan 10% dah cukup untuk pentadbiran. 90% berada di tangan. 20-30%. Kita minta-minta Malaysia pun aman. Amin. Alright. So tuan-tuan dan puan-puan, menabur emas 0176978805. Hubungi saya, Kapten Emas. Assalamualaikum. Bye-bye.